awak. Hey bro. Yo. Awak single ke? Single? Single? Boleh tak kalau I nak kenal you dengan somebody? Sekarang ke? Sekarang. Okay, boleh. Oh, laki cepat je okey. Tak lama Janji tak lama, sekejap je. Okay, jom. Let's go. Okay, boleh perkenalkan diri dulu. Nama, umur, kerja or student study apa? Hai, nama saya Afiq Noah. Saya berumur 21. Saya bekerja sebagai retailer. Hai, nama saya Aish. Saya berumur 25. Saya asal Sabah tapi stay dekat KL. Saya freelance dancer. Korang suka pasangan yang macam mana? Saya suka dia clingy. Ha ha. Ikhlas tak tu? Ikhlas. Kalau saya suka orang yang boleh bimbing saya lah. Matang lah senang cerita. Bila last relationship? Kalau saya March kot. March tahun ni? Yes. Dah move on belum? Move on tu apa? Kalau saya tahun lepas. Dah move on juga? Of course, lama dah. Pernah kena curang tak? Setakat ni saya pernah kena syurah. Saya pernah kena curang 3 kali. 3 orang. Saya pernah kantaikan sendiri. Apa red flag dalam relationship? Kalau saya red flag banyak. Tapi saya nak keluarkan satu je. Degil. Degil manja tak apa. Ini degil yang macam degil betul-betul degil. Keras kepala lah. Yes. Saya tak suka yang panas baran, yang suka tinggi suara. Sebab saya pernah kena macam tu, so saya tak suka. 1, 2, 3. Hai. Assalamualaikum. Wassalam. Kalau korang nak second date, korang boleh switch the gift. Kalau tak, boleh keep the gift to yourself. 1, 2, 3. Tadam. Thank you. Apa korang switch? Saya rasa dia comel. Kita kena kenal orang baru lah. Thank you, Sis Pile.